dan juga Tuan Muhammad Rizal, Ketua Cawangan JPJ Cawangan Kemaman. Hari ini kita cerita berkenaan dengan prosedur pembatalan pendaftaran bagi kenderaan yang musnah. Dah cerita kenapa kita perlu membuat pembatalan pendaftaran tu bagi kenderaan yang tidak lagi digunakan ataupun tidak boleh berada di jalan raya lah. Sebenarnya banyak fungsinya, banyak tujuannya adalah untuk mengurangkan risiko lah penggunaan kenderaan yang sebenarnya bukan lagi dalam milik pemiliknya, mungkin berada di luar ataupun telah total loss dan sebagainya, tapi tiba-tiba ada di jalan raya kan, ada orang baiki dibuat balik kan. Jadi itu sebenarnya fungsi dia untuk kita pergi membatalkan pendaftaran kenderaan yang tidak lagi digunakan. Okey, jadi nak tahulah syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak JPJ sendiri untuk proses pembatalan pendaftaran tersebut. Okey, baik, untuk makluman pendengar-pendengar, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh pemohon dan akan disemak oleh pihak JPJ semasa permohonan dibuatlah. Antara syarat-syarat tersebutlah yang pertama, permohonan hanya boleh dikemukakan oleh pemilik berdaftar kenderaan ataupun orang yang diberi kuasa bagi jenis pemilikan oleh syarikat, pertubuhan ataupun agensi kerajaan. Sekiranya pemilik telah meninggal dunia, kita benarkan waris kepada pemilik tersebut untuk buat permohonan dengan pembuktian dokumen-dokumen sokongan lah. Okay. Kemudian yang kedua, permohonan untuk pembatalan boleh dibuat di mana-mana pejabat JPJ negeri atau cawangan yang melaksanakan aktiviti pendaftaran kenderaan. Manakala syarat yang ketiga, kenderaan tersebut hendaklah tiada sekatan senarai hitam sama ada daripada pihak JPJ ataupun senarai hitam daripada PDRM. Kemudian kenderaan hendaklah tiada tuntutan hak milik, bermakna bebas daripada sebarang hutang ataupun pinjaman daripada syarikat pembiaya lah. Okey, untuk syarat yang kelima, permohonan telah membuat bayaran balik refund atau telah membatalkan road tax sekiranya road tax masih berkuat kuasa. Maksudnya kat sini, sekiranya road tax masih ada, pemilik boleh buat refund balik ke atas baki road tax yang masih belum digunakan lagi itu, ataupun dia perlu membatalkan road tax yang masih berkuat kuasa tersebutlah. Kemudian untuk syarat yang keenam, sekiranya pembatalan melibatkan kenderaan perdagangan, maka pemilik kenderaan hendaklah membatalkan terlebih dahulu lesen pembawa ataupun permit di SPAD lah. Okey, dan yang terakhir syarat-syaratnya ialah tiada sekatan sebarang syarat-syarat import ataupun syarat custom. Seperti kita sedia maklum, ada beberapa jenis kategori kenderaan yang ada syarat-syarat khas lah, yang mana syarat import ataupun syarat custom. Maknanya pemilik perlu menjelaskan dahulu ataupun menyelesaikan dulu dengan pihak custom, cukai teks dan sebagainya, sehingga dibatalkan sekatan tersebut. Jadi bila kita semak dalam sistem, semuanya berada dalam keadaan teratur dan sempurna seperti syarat-syarat tersebut, baru kita akan proses permohonan untuk pembatalan. Okey, itu antara syarat-syarat je ya.